Nak tahu macam mana syarikat besar pandai kurangkan cukai dengan cara bijak dan licik? Jom saya bongkar 3 rahsia yang ramai tak kongsi. Guna syarikat holding, buat syarikat induk untuk kawal anak-anak syarikat. Duit boleh dialih antara syarikat, cukai jadi minimum, semuanya sah di sisi undang-undang. Maksimumkan allowance dan kos operasi. Syarikat bijak rancang pembelian aset, guna allowance modal dan tuntut semua kos operasi sampai cukai jadi zero. Ini paling menarik, guna offshore entity dan zon cukai rendah. Buka syarikat kecil di tempat seperti Labuan dikenali, Midshore Financial Center, Dubai iaitu semi-offshore ataupun Singapura dianggap low tax jurisdiction. Pindahkan sebahagian keuntungan ke syarikat luar negara itu dan cukai boleh serendah 0%. Nak tahu macam mana nak bawa balik keuntungan ke Malaysia tanpa cukai secara sah? Like, share and follow untuk siri akan datang. Bijak urus cukai, itulah game syarikat besar. Komen cukai smart kalau nak saya sambung.